manusia ni sejahat mana pun dia tetap juga mengharap kepada syurga. Macam aku tahu aku sangat banyak dosa, sangat banyak tersalah langkah, sangat buat silap. Tapi aku tak ada pilihan selain memperjuangkan syurga aku. Sebab dekat akhirat nanti ada dua tempat je. Satu syurga, satu ni lagi neraka. So kalau aku tak dapat masuk syurga, aku akan pergi neraka. Aku tak nak. Jadi macam mana pun jahatnya aku akan tetap nak masuk syurga. Aku percaya korang pun macam tu juga. Korang pun cuba berjuang untuk masuk syurga. Dan ini buku aku sertakan untuk korang baca. Mesti baca macam mana. Pertama sekali bermula dengan muhasabah. Kita kena tengok dulu diri kita, kat mana yang kita silap, kita cuba nak perbaiki. Yang kedua, kita mesti cuba untuk mujahadah. Kena try. Sebab kita dah ada matlamat. Sekarang yang kita perlu buat, perbaiki diri. Dan kita akan buat silap, confirm. Tapi tak boleh putus asa. Yang ketiga, bila kau dah berjaya muhasabah, kau dah berjaya mujahadah, kau kena berdepan dengan satu lagi cabaran, namanya istiqamah. Mula-mula nak hijrah memang senang. Tapi kau nak istiqamah, nak terus buat benda yang baik, itu memang mencabar. So buku ni aku sediakan untuk kau kena baca supaya kau nampak jalan-jalan yang kau akan lalui bila kau nak cuba menuju ke syurga. Dapatkan buku Kerana Aku Mahu Syurga, sebab semua orang memang mengharap untuk menuju ke sana.